Bismillahirrahmanirrahim. Sehari dua ni kita dikejutkan. Tak adalah terkejut sangat bagi setengah orang terkejut lah tentang berita seorang academician dipecat. Saya bukan nak cerita pasal apa sebabnya, apa wajar ke tidak, ke salah ke tidak. No, it's not about that. Tetapi ini dalam dunia kerjaya apabila kita obey kepada prosedur, polisi, guidelines yang ada di dalam organisasi kita. Okey, apabila diletakkan beberapa perkara, the do and don'ts, kita kena ikut. Okey, kalau kita melakukan apa-apa kesalahan disiplin, kita kena patuh kepada tata susila, ataupun kita perlu menghadapi domestic inquiry, ataupun kena warning letter, show cause letter. Okay, ini mana-mana pun tempat kerja benda yang sama juga kita apply. Jadinya saya ni sebagai seorang academician juga, saya suka untuk melihat sesuatu perkara tu mestilah ada sumber-sumbernya. Kalau kita cakap pokok itu daun di pokok itu warna hijau, kena ada sumbernya. Kalau kita cakap bumi itu bulat, kena ada sumbernya. Kalau kita bagi tahu bahawa isu-isu ketamadunan itu kehebatan sesuatu tamadun itu, kita kena ada sumbernya. Itu academician. Dia merujuk kepada artikel-artikel sebelum ini, mungkin tahun 10 tahun yang lepas, 20 tahun yang lepas, 30 tahun yang lepas, ada rujukannya. Kalau tak ada rujukan, itu adalah satu, orang cakap-cakap sendiri sajalah. So kita tak nak macam itu. Kita kena bijak menilai sesuatu perkara itu berdasarkan sumbernya, berdasarkan nasnya. Okey. Sama juga macam kita merujuk kepada Al-Quran, kepada surah apa, ayat ke berapa. Senang kan? So apa pun yang kita lakukan dalam dunia kerjaya mestilah bersumber. Kalau kita cakap ini buang schedule waste dekat dalam sungai ni tak boleh, sumbernya mana? Akta mana yang bagi tahu? Kan? Kenapa? Sebab membahayakan kesihatan manusia dan juga alam sekitar. Kan simple saja. So itulah dia. Kerja kena ikut undang-undang peraturan di tempat kerja. Okey? Assalamualaikum.